Ziarah bukan hanya berkisar antara keluarga atau kenalan terdekat sahaja. Dalam konteks negara Malaysia yang berbilang bangsa ini, apakah adab-adab dan pantang larang sebagai tetamu atau tuan rumah apabila budaya ziarah ini merentas perbezaan budaya dan agama? Nombor satu, kalau kita pergi menziarah orang di rumah mereka, jangan lupa bawa buah tangan. Tak kira di rumah ke, di hospital ke, apa-apa function yang you pergi, mesti bawa buah tangan. Kita pergi rumah orang tak kira pukul apa, tapi kalau boleh jangan masa dia tidur ke, masa dia lepas lewat petang. Kita pergi, dia angkat air sejuk lah. Kita terima, tak payah kita nak susahkan dia. Dia angkat biskut keras lah kan. Jadi ataupun sebaik mungkin kita bawa apa-apa, macam kita bawa pisang ke, kita bawa mi goreng ke kan. Jadi kita tak membebankan pihak yang kita ziarah. Bila kita mendapat sesuatu barang sebagai hadiah atau habuan, kita akan merasa senang. Ya, tujuan kita itu is a gesture sebagai tanda berterima kasih kita di atas jemputan itu. Ya, dan sebagai orang yang menerima pengunjung, ya, kita seharusnya dah bersiap sedia dengan keadaan rumah yang bersih, ya, dengan sajian-sajian yang dihidangkan, dan kita punya memek muka bila tetamu tu datang rumah. Kita perlulah juga mengetahui latar belakang budaya, adat resam dan pantang larang orang-orang bukan Islam. Misalnya orang-orang Hindu, seandainya bertandang ke rumah kita orang Islam, maka janganlah kita sajikan makanan-makanan yang mengandungi apa yang dikatakan sebagai elemen-elemen lembu dan seumpamanya. Dalam konteks Islam, tidak ada halangan untuk orang-orang Islam menjemput orang bukan Islam datang bertandang ke rumah mereka. Mereka ini dianggap sebagai tetamu apabila mereka bertandang ke rumah kita. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Para penonton, sebagai orang Timur, kita kaya dengan khazanah adab dan kesopanan. Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyedarkan dan menyuburkan semula budaya ziarah ini, dan apa pula peranan kita? Sentiasa bergaul. Orang tua macam saya lah, bergaul dengan budak-budak. Kita gunakanlah macam formasi kita, psikologi kita. Jadi budaya itulah kita mendidik daripada bawah. Kita tengok mak rempit, kita tak boleh marah mak rempit. Kita ajar dia macam mana nak jadi lumba yang motor yang terkenal. Sebagai ibu bapa, kita kena terapkan bahawa ziarah ni amat penting. Kalau tidak, nanti jadilah keadaan sekarang ni yang anak-anak lebih suka berpelesiran. Kalau dapat jemputan tu, tolong datanglah untuk sekurang-kurangnya menghormati jemputan tersebut. Kita patut lebih mengamalkan sikap ziarah menziarahi ini sebab dengan kemampuan kita, dengan teknologi yang kita ada, dengan kecanggihan kenderaan-kenderaan kita. So saya rasa zaman sekarang kita patut amalkan dengan lebih kerap lah. Saya percaya pihak kerajaan boleh memainkan peranan dengan melakukan kempen-kempen dalam media elektronik perdana untuk membudayakan semula usaha-usaha ziarah menziarahi ini di kalangan masyarakat. Begitu juga kalau betul-betul kita ikhlas dan tulus hati mahu merealisasikan budaya ziarah menziarahi ini, kita perlu meletakkan di tepi apa yang dikatakan sebagai ideologi masing-masing, fahaman masing-masing. Dan bagaimana ia boleh dikekalkan? Di sinilah penglibatan kaum-kaum remaja sekarang. Kekalkan budaya kita. Budaya ini banyak kebaikan dia. Dari sini kita dapat melihat, kita dapat melawat, ya, dan dapat merapatkan lagi perhubungan dan tali persahabatan. Mina, ajakan paradigma remaja Malaysia.
perbezaan amalan budaya ziarah di antara generasi dahulu dengan generasi hari ini? Dulu macam kita hari raya, kita ada marhaban, ya, dari rumah ke rumah. Sekarang saya tengok budaya tu dah pupus lah. Masa zaman sekarang ni, diorang lebih kepada materialistik. Maknanya, aku nak pergi rumah kau lah, telefon dulu kan. Nak pergi rumah ni. Kau masak apa engkau buat apa Jadi orang yang menerima ziarah tu, diorang ni rasa tertekan. Kalau dia ada kemampuan tu tak apa. Kalau kawan tak bekerja, nak mengunjung, duit tak ada, muka kita pun bera. Satu kampung nanti dia orang cerita. Ziarah zaman dulu lebih bermakna, bagi pendapat saya lebih bermakna lah. Kalau saudara mara ke kan, sepupu saya pun nak tahu rumah, aku nak ziarah kau lah, contoh kan. Kau pukulan apa Jom panggil pukulan lah. Pukulan tu maknanya masakan lah. Habis kan kadang saya ni pun, alamak, nak masak apa kan? Nak buat kuih apa kan? Rasa tertekan lah sikit, tapi dulu dengan sekarang tu beza kat situ lah. Tapi yang pentingnya kita kena niat kita betul lah kan. Kalau kita ziarah tu ikhlas, kalau kita pergi nak orang tu ni, kita tak kisah dia angkat apa, ataupun telan liu pun okey kan. Ikhlas yang penting lah kan. Ketika saya masih remaja dulu, ketika saya masih kecil, saya dibawa menziarah sanak saudara hanya pada waktu-waktu atau function-function yang tertentu. Contohnya hari raya, ketika orang sakit, even upacara berkhatan, ya, dan juga menziarahi kematian. Itu sahaja. Tapi sekarang kita boleh menziarah sesiapa sahaja pada bila-bila masa. Budaya ziarah menziarahi dahulunya cukup meriah ketika menyambut bulan Ramadan, ketika hari raya haji ataupun ketika hari raya puasa. Tetapi sekarang ini kerana barangkali kerana faktor kemodenan dan juga globalisasi, para remaja kita tidak gemar lagi pulang ke kampung untuk berhari raya. Sebagai contohnya. Jadi di sini mereka tidak mengenali rakan serta sanak saudara yang terdekat. Saya akan melawat ziarah saudara mara yang terdekat. Contohnya ibu saudara, pakcik saudara saya kan, atuk saudara ke yang mana terdekat, dengan kita tanya khabar ke ataupun minum petang dengan dia kan. So macam kalau kita nak kekalkan hubungan kita dengan family, tak semestinya family, dengan kawan-kawan juga, kita kena sentiasa menziarah lah. Sekurang-kurangnya dia pun tahu yang kita dah ambil berat terhadap dia punya kepentingan, insyaAllah.